Dulu kita dipanggil apa bang? Harimau, Harimau apa? Asian tiger, Asian Tiger. Hari ini dipanggil the clown of the entire world. kucing. Kucing. Itulah saya nampak, laporan siasatan daripada FIFA. Ya. Dalam laporan siasatan tersebut, si FIFA dengan sangat jelas, menyatakan dia ada siap keluarkan senarai nama 7 orang pemain, Mhm. pasukan bola sepak Mhm. Malaysia. Mhm. Dia letak situ doctored document, maksudnya dokumen dipalsukan, Wow. yang diberikan kepada FIFA. Kononnya pemain-pemain ni dilahirkan di Malaysia. Mhm. Saya bagi contoh, ada satu pemain ni, dari Melaka, dokumen yang diberikan tu menyatakan bahawa dia dilahirkan di Melaka. Nama-nama macam nama apa bang? Hakim ke? Eee, Muhammad Saiful ke? Apa nama dia? nama semua nama Mat Salleh. Atau Saleh pula? Nama Mat Salleh tapi lahir kat Melaka. Okey. Tapi, FIFA, through their investigation, they managed to obtain the original documents. Ya. Mengatakan pemain ni sebenarnya lahir di Spain. Which? Eee, 1, 2, 3. Ada 3 pemain ni Mhm. daripada, sebenarnya dia kata daripada Penang, Ya. tapi sebenarnya dia daripada Argentina. Argentina Ha, pula. Penang kat sini, Argentina jauh. Kalau kata Johor dengan Penang saya boleh terima lagi. Lagi, betul. Kalau kata Perlis dengan Johor pun kalau kata Singapura pun saya boleh terima lagi. Kucing pun boleh lagi lah. Ha, Kucing sebab ini Penang dengan Argentina bang. kita pun tak ada sebenarnya asal usul pun tahu sejarah dengan Argentina pun. Ha, Pernah kan? UK, British fahamlah kalau UK, Japan. bolehlah. Ini Argentina macam mana dapat asal usul macam tu?